Man City kini membuat kemajuan yang sangat maju dalam usaha mendapatkan Marc Guehi daripada Crystal Palace selepas pendekatan serius dilakukan dalam tempoh 12 jam terakhir. City bukan sekadar memantau, mereka sudah mengemukakan satu tawaran kontrak yang signifikan kepada pemain tersebut. Difahamkan, Man City bersedia untuk meneruskan rundingan seterusnya dengan Crystal Palace dan keyakinan di pihak City semakin meningkat. Guehi dilihat sebagai tambahan yang sangat penting untuk memperkukuhkan barisan pertahanan Man City, khususnya bagi keperluan jangka pendek dan panjang. Buat masa ini, rundingan masih lagi belum dimutamatkan, tetapi hala tuju perbincangan adalah sangat-sangat positif. City percaya mereka berada di dalam posisi yang baik untuk mencapai persetujuan, dengan keputusan akhir juga akan bergantung kepada pihak pemain tersebut. Ini adalah situasi yang perlu dipantau dengan sangat-sangat rapat di dalam tempoh jam dan juga hari akan datang, kerana perbincangan boleh bergerak dengan sangat-sangat pantas. Man City kini jelas berada di barisan hadapan di dalam perlumbaan untuk mendapatkan pertahanan England dan Crystal Palace, iaitu Marc Guehi.